Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini, 24 Mei 2025 merupakan hari pertama bagi kejohanan gimnastik artistik MSSM 2025 yang bertempat di SK Tunku Ismail, Sungai Petani, Kedah. Terdapat pelbagai acara yang akan dipertandingkan pada hari ini. Mari kita sama-sama menyaksikan aksi memukau daripada atlet-atlet muda dari pelbagai negeri yang akan berentak penuh semangat dan gaya di arena gimnastik. Mari kita saksikan. Setiap latihan jadi irama, gerakan indah bagaikan bahasa. Di lantai palang dan juga gelang, kami ukir kisah cemerlang. Ayu melentur berputar ke langit, senyuman ini takkan pernah surut. Jatuh bangkit, ku terus berdiri, kerana mimpi ini milikku pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Bersama dengan saya Tuan Haji bin Kamal, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid JPN Kedah. Assalamualaikum, apa khabar Tuan Haji? Waalaikumsalam, khabar baik. Izinkan saya tanya satu soalan kepada Tuan Haji. Silakan. Apakah perasaan dan harapan Tuan Haji terhadap kejohanan gimnastik artistik MSSM pada kali ini? Pertamanya ialah saya nak rakamkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan di bawah BSKK, iaitu bahagian sukan, permainan dan juga kurikulum dan kesenian yang telah pun memberi peluang kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah untuk menjadi pengurusi pengelola kepada sukan gimnastik ini peringkat MSSM. Bagi kami Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, saya mengalu-alukan kehadiran semua kontijen daripada negeri-negeri seluruh negara ke pertandingan ini yang bertempat di Sekolah Kebangsaan Tengku Ismail, Sungai Petani, Kedah. Harapan saya selaku cikgu dan juga selaku timbalan pengarah yang menguruskan bahagian sukan dan kurikulum ini, supaya semua kontijen dapat bermain ataupun dapat bertanding dengan penuh semangat kesukanan. Di sebalik itu, dalam kita bersukan ini sudah tentulah terdapat nilai-nilai yang baik yang perlu kita ambil bersama dan kita perlu bawa balik ke negeri masing-masing dan kita perlu amalkan di dalam bilik darjah dan juga dalam kehidupan kita nanti. Semoga dengan sukan gimnastik ini akan menjadi satu platform untuk pembentukan nilai-nilai dan juga karakter baik kepada para peserta. Sekian sahaja laporan saya untuk hari ini pada sesi petang kejohanan gimnastik artistik MSSM 2025. Sama-sama kita teruskan sokongan terhadap atlet-atlet muda tanah air yang sedang mengharumkan nama negeri masing-masing. MSSM pemacu kecemerlangan sukan. Saya Nur Azlina Suha binti Muhammad Nasaruddin melaporkan untuk TV PSS Sanleh. TV PSS Sanleh setia bersama anda. Muda penuh